Nama penuhnya Elias Ghazali bin Zulfikar, atlet muda Muay Thai. Ini dilahirkan pada 13 September 2002 dan berasal dari Kuching, Sarawak. Pada tahun 2025, Elias yang merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik ini berumur 23 tahun. Bekas pelajar SMK St. Thomas Kuching ini melanjutkan pengajian dalam jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik di Politeknik Kuching, Sarawak. Menurut laman sesawang One Championship, dia mempunyai ketinggian 175 cm atau 5 kaki 8 inci. Ibunya Jinnana Johnson merupakan wanita Amerika Syarikat, manakala bapanya Zulfikar Muhammad Ghazali berdarah kacukan Melayu, Indonesia dan Jepun. Sebagai anak sulung, Elias mempunyai 3 orang adik yang turut bergiat aktif dalam Muay Thai, iaitu Muhammad Johan Ghazali atau dikenali sebagai Jojo, Muhammad Mikhail Ghazali yang terkenal sebagai Mickey Ghazali, dan Emilia Lynn Ghazali atau nama popularnya Mia Ghazali. Bapanya Senior Assistant Commissioner Zulfikar Muhammad Ghazali merupakan pegawai kanan polis diraja Malaysia yang kini berkhidmat sebagai Komandan Pusat Latihan Polis di Kuching. Sementara Datuk Elias Allahyarham Tan Sri Muhammad Ghazali Cik Mat pernah berkhidmat sebagai Panglima Angkatan Tentera dan pengerusi New Straits Times Press. Datuk Elias ini berasal dari Lenggong, Perak, manakala bapa Elias pula membesar di Kuala Lumpur. Asalnya, Elias sekeluarga menetap di Kajang, Selangor. Kemudian mereka berpindah ke Sarawak pada tahun 2015. Dia mula bergiat dalam dunia Muay Thai sejak umur 15 tahun kerana dipengaruhi oleh ibu bapanya yang aktif dalam sukan tersebut. Dia menjalani latihan di Rentap Muay Thai Gym, Kuching, Sarawak, iaitu kelab yang diwakilinya di bawah bimbingan jurulatih Eddie Singpalak. Selain Muay Thai, dia juga dilihat aktif dalam sukan skateboard. Dari segi peribadi, Elias kelihatannya seorang yang amat low profile berbanding adik-beradiknya yang lain serta tidak gemar menonjolkan diri. Di gelanggang One Championship, dia memulakan debut dengan kemenangan ke atas Ayat Al-Badr menerusi keputusan sebulat suara di One Friday Nights 2 pada Januari 2023. Namun dia mengalami kekalahan kepada Muhammad Saderi menerusi keputusan sebulat suara di One Friday Fights X pada Mac 2023. Seterusnya, satu lagi kemenangan sebulat suara diraihnya ke atas Javad Big Delhi di One Friday Fights 21 pada Jun 2023.